memang cari wedding place sebab fikir pasal mak bapak dah tua. Lepas tu jadi kalau macam untuk buat kenduri mungkin letih lah bagi diorang lah. Banyak je ada yang tempat-tempat lain pun ada. Tapi dekat sini dia satu yang paling kita minat pasal dia ada bunga api firework. Mungkin ada tempat lain yang lagi meriah dan mungkin lagi hebat daripada Devan ni ataupun lebih grand. Tapi dia orang mungkin tak ada firework macam rumah Abang Jamil buat lah. So, saya pula, saya jumpa rumah Abang Jamil ni daripada TikTok. Kita orang tahu daripada TikTok. Lepas tu yang kedua, kenapa kita orang decide disebabkan kita orang nak buat intimate wedding. So tengok dengan konsep rumah Abang Jamil ni tertutup dalam keadaan rumah, dia membuatkan konsep tu lebih menjayakan kita orang punya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Saya rasa semuanya berjalan lancar sebab kita pun, saya dengan Lina pun tak pandai, tak tahu apa, tapi dengan panduan lah Abang Alif dan MC membantu kita berdua ni jadi tahulah apa yang perlu kita harus buat. Kita tak jadi macam kekok. Memang masa mula nak masuk tu kita kekok kan, pasal kita pun tak pernah alami situasi ni. Tapi Alhamdulillah dengan sokongan dan tunjuk ajar daripada Abang Alif dan MC cuba mengaturkan langkah macam A to Z tu dengan lancar walaupun diorang tahu kita ni dalam keadaan kekok. Alhamdulillah. Sangat Ya, recommend. sangat recommend. Siapa-siapa yang nak buat intimate wedding, boleh untuk kita orang recommend untuk rumah Abang Jamil, bahagian rumah. Lepas tu makanan dia ni semua bangsa boleh terima. Kira macam dia kena sampai. Macam ada punya, bukan kita nak komplain atau bukan kita nak compare. Macam kari ayam, ada orang buat kari ayam tu dia kari ayam tapi dia tak sampai dia punya rasa tu. Tapi macam rumah Abang Jamil ni, dia punya kari ayam tu memang walaupun tak cakap bukan 100% tapi memang rasa sedap. Puas hati. Boleh Cina boleh makan, India boleh makan, boleh Melayu boleh makan. Jadi Sebelum minta, ingat kenduri,